Korang kalau dengar Sonos mesti teringat soundbar kan? Macam tu lah aku dari dulu memang minat sangat dengan Sonos ni. Tapi rupa-rupanya Sonos dulu software company tau. Ya, diorang start sebagai software company dekat California, tempat aku lahir. Dan fokus diorang masa tu ialah dekat wireless sound system untuk connect apa-apa audio system pada masa tu. Lepas tu tak lama tu diorang keluar dengan soundbar. That was the first time aku tahu pasal diorang. And then fast forward ke sekarang, diorang ada full system audio. Dan diorang punya specialty memang music dalam living spaces dalam rumah. Dalam tangan aku ni, diorang punya first percubaan untuk headphones Sonos Ace, and ini sangat best. Tapi korang kena follow aku untuk tengok aku review nanti, okay? Sonos nak expand dekat market Malaysia ni, so diorang nak korang experience the whole Sonos punya music system. And diorang ada pop-up event dekat Star Hill Bukit Bintang ni sampai 9 November ni. Korang patut datang so boleh dengar sendiri daripada Roam 2, Move 2, ada Arc Ultra, Beam 2, Era 300 and the whole Sonos punya tech experience juga. And trust, the whole Sonos punya ecosystem sangat smooth. Lepas tu dia ada stamping activity juga di mana korang dapat souvenir comel ni dan hujung-hujung boleh gacha untuk dapatkan voucher-voucher.